Okey, nak naik tak? Bagi pacar ni. Tak berani nak naik? Tak berani lah. Dia tak berani naik, guys. Tak berani? Bawa ni lah. Bawa siapa? Anak saya? Anak saya memang dah biasa naik. Bawa dia naik. Okey, naik jom. Bawa macam tadi. Ha? Pacar ni dari tanah. Macam tanah. Jom. Boleh. Aduh. Cepatlah naik. Boleh. Cepatlah naik. Aduh. Naik ke orang. Aduh. Oh, dia marah orang tu. Dia marah kawan dia. Kawan dia tak nak naik. Padahal dia yang naik tadi. Hey, kau lah naik. Jangan dia. Kau lah. Kau tangan takut. Apa yang kau takut yang kau suruh dia naik kenapa? Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to channel Cemboy. Cemboy Mel. Guys, Mel baru balik sekolah petang. Lepas tu dia request dengan kawan, Papa nak jalan-jalan. So, Papa bawa lah dia jalan-jalan. Hari kita tanya dia nak jalan-jalan mana-mana hari ni, Mel? Hari ni nak jalan-jalan kat hutan. Hutan? Yes. Kenapa dekat hutan? Sebab boleh. Sebab boleh. Ya. Helmet tak bawa, kasut tak pakai. Baju Kan? sekolah. Baju buku sekolah. Papa pun pakai pakaian baru balik jogging. Jadi macam tak sesuai je masuk hutan. Dia aje. Nanti kaki kena duri. Ni mana? Lepas tu Papa punya peha kena exhaust panas. Macam mana? Mana? Ha. Mel pun pakai tudung sekolah lagi, baju warna putih. Habis tu kenapa Tudung baju warna putih? Nanti kalau kena tanah apa semua masuk hutan kotor. Basuh lah. Ha, pegang ni. Rakam depan ni. So, Ya. apa bawa dia masuk hutan sini. Ha. Ke Ini mana? dia. Ha, ke mana kita nak pergi, Mel? Kita tengok je motor dia gimana eh. Aduh, aduh. Okey. Tak payahlah nak air sangat. Relax lah. Ganas sikit. Takut. Mel rakam gambar Mel sikit. Hai guys. Hai guys. Papa bawa Mel jalan-jalan guys. Cakap borak-borak sikit dengan guys. Hari ni Mel bawa Mel bawa ke Papa bawa? Hari ni Papa bawa Mel jalan-jalan dekat hutan tak tahu. Ha, rakam depan sikit. Dia punya road. Tengok road dia Road. adventure tak adventure. Ha. Dawai. Ranting pokok. Kalau Ni pokok apa Mel? Ni banyak ni. Ini pokok getah. Ah, kenal lah. Kata. Ini pokok getah. Kau kenal pokok getah ya? Tengok jalannya Mel. Ini Tengok jalan ni. Ini daun. Adventure. Ha? Tengok jalan dia adventure. Banyak ni pokok getah. Mel nak jadi pokok bendi. Buat apa? Bendi. Hui, monyet terkejut aku. Ada monyet guys. Apa pun lupa lah jalannya Mel. Ha, ayo start. Kita bantai je lah ya. Yelah. Nanti apa? Apa dia? Kan hari tu Mel cakap nak pergi menjelajah hutan. Ha, ni Papa bawa ni. Tapi Mel nak tengok-tengok pokok. Tengoklah pokok tu. Kan. Tengok bawah tu pokok sebelah kena tebang. Kenapa kena sebab? Nak buat pembangunan. Bangunan apa? Ha, kat sini nanti ada pembangunan. Perumahan. Dah ada orang ke sini ah. Ha, Mel. Kita naik motor apa Mel? Motor keras. Motor apa nama dia? Model apa? Model jap. Model Aveta. Aveta. Nasib baik pendek. Okay guys, untuk pengetahuan korang, road ni adalah salah satu laluan event SBCC 3.0. Ni 3.0 SBCC punya event pada 7 hari bulan. Bulan 7 ni. Tak pasti berapa bulan. Nasib baik Mel pendek. Kalau Mel tak pendek, Mel kena kejedot. Cedot. Yes, kejedot. So ni road SBCC punya track siapa yang masuk event SBCC, inilah road dia. Memang best. Right? Tiba-tiba ada ulat bulu. Ni kalau ada pelepah. Ada ulat bulu ada. jatuh. Ni masih jauh sangat ni Mel. Mana jalannya ni Mel? Mana tahu. Hari tu Papa waktu bawa Mel pakai baju Okey, dah jumpa dah. apa? Aduh. Mel kena libat dengan pokok. Dah jumpa dah jalannya. Mel lapar tak Mel? Lapar. Jom kita makan jom. Kat mana? Kat kedai Mama. Mamak mana pula? Mama dalam ni ada Mama. Oh, Ha. mamak. Ha, nak.
Nanti Kalau mama sedap, tengok. Mel nak makan. Kalau mama tengok video ni kan mesti mama jealous. Oi, makan mama tak ajak mama. Nanti dengan Yasmin pun jealous juga. Kenapa tak awak Mel tak bawa Cem? Yasmin nak saya. Dia malas. Oh Yasmin gemuk. Lecak. Papa tak nak rendah lecak ni, kotor. Motor ni dah motor. Ha, nama motor ni motor apa? Aveta. Aveta VTM. GTM. VTM. VTM. Dia punya cc 250. VTM 250 LX. Dah tak nak motor-motor ni LX lah, LY ke, Ha. LS ke, XL ke. Mereka kena tahulah. Belajar. Hari So, tu, kita punya apa? Hari tu apa? hari tu Mel ada ajak papa masuk hutan sebab Mel nak tengok Mel nak tengok pokok-pokok yang belajar dekat sains, bukan nak jalan-jalan naik motor keras macam ni. Oh lah ini Ini apa? ini lebih daripada sains. Lebih dari sains. Ha. Pegang-pegang pun tak ada. Ini lebih daripada sains. So sekarang ni kita dah menembusi Prima Beruntung ni jalan Prima Beruntung. Sungai Buaya dengan Prima Beruntung ni guys. Duri-duri lah. Memang tak jauh. Kejap sampai. Inilah laluannya. So ini juga laluan SPCC 3.0. Ni apa? Bandar lah. Ini nama dia Prima Beruntung. So sekarang kita dah sampai Prima Beruntung. Ni jalan apa Alang-alang ni? dah sampai sini, kita nak pergi kedai mamak lah. Ni jalan apa? Jalan apa? Yes. Jalan Bukit Beruntung. Kau Bukit Beruntung. So kita agak bahaya sikit sebab tak ada pakai helmet. Kawasan Prima Beruntung ni agak orang kata apa? Bahaya jugalah. Sebab dia jalan besar. Dia tak macam Sungai Buaya jalan kecil. Jadi apa tolak kepala bapak? Dia terbang. So kita elakkan daripada Bukan Bukit kita Beruntung. jumpa dengan polis. Bukan Bukit Beruntung jauh ke? Kalau ikut Sungai Buaya bersebelahan dengan Prima Beruntung, ni nama Prima Beruntung. So SBCC punya track lalu sini sebab atas tu dah ada arrow dia tu. Kita akan lalu sini. Kalau ada polis ada. Ada polis apa cakap lah, anak saya ni nama dia Mel, dia teringin sangat nak naik motocross. Mel pula. Masalahkan Mel lah. Sebab kalau Mel, polis tak marah. Ya ke? InsyaAllah. Oh, ni pembangunan baru Bukan sama je ke? Ni baru nampak rumah dia baru. Bukan sama je ke? Man, ni ada man. Restoran Syakirin. Maju Bistro. Nak sini? Tak nak ah. Tak nak? Dah lah balik lah. Balik. Kau nak minum dulu. Minum-minum ajak Mel. So, kita lajak sikit guys. Pergi dekat kedai mamak satu lagi. Jauh sikit. Sini dekat sangat. Papa minum lah. Saya tak nak. Kenapa kat sini kosong? Kat sini kosong semua. Sini perumahan ni baru nak hidup balik. Dulu dia mati. Mati. Tak ada orang. Tak ada orang. Macam terbengkalai. Tahu pun. Betul lah tu, terbengkalai. Tengok ni kosong. Sebab je. dia agak pendalaman sikit. Jadi dia terbengkalai. So sekarang ni pembangunan ni dia dah comeback. Dah naik balik semula. Dah ada kedai mamak, dah ada kedai runcit. So naik balik tempat ni. So tengah-tengah ni highway sekejap lagi kita lalu atas highway. Terakam sikit. So kat depan ni ada perkampungan orang asli. Oh, kat sini lah Papa pergi. So apa kata kita masuk perkampungan orang asli kejap? Nak? Orang asli tu macam mana? Orang asli tu dia asal dia hidup dalam hutan. Yelah, jom. Nak pergi? Nak. Jom. Jom guys, kita masuk kampung asli jap saja kan. Kita tengok suasana perkampungan orang asli pula. Cantik ke? Cantik ke? Tak tahu nak cakap. Jom kita masuk. Jom kita masuk kampung asli. Let's go. Yelah kan orang daripada tadi kan dia pandai DIY daripada hutan daripada kayu ke apa ke. Itu orang asli dulu kan. Sekarang orang asli shopping kat Shopee. Ya. Orang asli dulu tak macam sekarang. Orang asli dulu banyak craft tangan. Dia boleh buat beg, boleh buat rumah pakai buluh. Pakai telur? Buluh. Pakai telur. Pakai telur. Kau ingat buat apa ke? Pak Bahulu. Abang pakai telur ke? Tak tahu. Ni apa ni? Okey guys, sekarang ni kita dah sampai persembangan kampung asli. Salah dua orang. Depan ni adalah orang asli naik motor ni. Nak Men, bukan tengok. men? Kampung asli men? Ni ke? Ni orang asli ni. Kampung asli.
Hai. Comel lah. Budak perempuan kat belakang tu. Tu orang asli santai-santai tengok jalan besar tu. Wah, cantiknya view dia. Ni kampung asli ni. Udara dia bersih sangat. Jadi kita masuk dalam, kita tengok kampung asli ke sini. Ha, tengok. Kampung asli tengok ada kereta, ada Myvi, ada ada maju. Ada Alza. Tak silap ada Honda Type R. Anjing. Macam inilah suasana perkampungan orang asli. Oh, tu dia main apa tu? Dia mancing, guys. Orang asli tu mancing, man. Nanti kita pergi kat dia. Apa? Orang asli ni dia ada tu tak? Main getah-getah lagi. Mana buat tahu? Ya, kau ada main berapa tahun kan? Hai. Nak jalan-jalan lah boleh? Oh, ada bersekal ajak ya? Orang asli ada bersekal ajak, guys. Makan apa? Mana mau lalu ni? Sini ada laluan tak? Ha? Sini boleh lalu tak? Tak boleh? Ha? Boleh? Okay, jom lalu. Jom. Boleh? Ha, dia kata boleh. Tak tahulah boleh. Oh, ada highlight. Orang asli cantik, guys. Ada Tapi Myvi. dia tak kenal moden je. Dia tak ada? Dia kurang kenal moden. Okay, sekarang ni kita di perkampungan orang asli Perimah Beruntung rasanya. Ni budak kecil comel. Sini boleh lalu tak? Ha? Boleh ada laluan? Tak ada? Ha? Tak ada? Tak ada. Main rakam sikit orang tu ni. Dia kena buat U-turn kan U-turn. Banyak patung. Pit. Alamak, salah motor. Kapan lalu ya? Kampung Sungai Bayar tak macam bye-bye ni dia, pun. man. Bye. Bye. Dia kata main comel. Kita tengok dia comel kan? Tak silap kasi ada kedai runcit. Mana kedai runcit ni? Buat apa nak pergi kedai runcit? Bukan nak pergi, nak tengok. Banyak lagi simpang atas tu. Tak payahlah situ. Kau sesat belakang. Situ boleh naik tak atas tu? Ada lalu ke mana? Bang, buat apa kat sini? Nak buat apa? Jalan ke? Nak jalan-jalan je, boleh? Boleh. Bang, nak try lah naik. Nak try naik? Jom. Ha? Kita dah naik. Try naik? Boleh? Okay guys, dia nak try naik guys. Main turun dulu. Ish. Nah, Turun lah. apa sekejap? Bagi main turun. Okay guys, budak kecil ni dia nak try. Betul nak try? Tapi kalau berdua? Nanti dulu. Kalau saya tunjuk dulu, berani naik tak? Saya tunjuk dulu. Main pegang main. Abang tunjuk skill kat dia jap. Buat apa? Tak nampak ni, macam Okey. nampak. Tak apa, biar je. Okay guys, kita belanja dia pacak jap. Baru kita ajak dia naik. Dia berani tak? Okay, berani naik? Dia termenung guys. Dia termenung guys. Dia termenung. Dia termenung. Dia tak jadi naik, dia termenung. Kita belanja wheel jauh sikit. Okey, nak naik tak? Tak berani nak naik? Dia tak berani naik guys. Tak berani? Bawa ni lah. Bawa siapa? Anak saya? Anak saya memang dah biasa naik. Bawa dia naik. Okey, naik jom. Bawa macam tadi. Ha? Pacak ni dari tanah. Pacak tanah. Jom. Aduh. Cepatlah naik. Cepatlah naik. Naik ke urang. Aduh. Oh, dia marah orang tu. Dia marah kawan dia. Kawan dia tak nak naik. Padahal dia yang naik tadi. Hey, kau lah naik. Jangan dia. Kau lah. Apa yang kau takut yang kau suruh dia naik kenapa? Dah jom kan? Ha? Kalau kau naik aku pacak. Kalau kau naik aku pacak. Tapi aku pacak lagi tegak. Kalau kau naik aku pacak lagi tegak. Main naik. Yang ya, anak saya biasa. Sudah biasa. Okey, pacak lagi ya. Tak nak, aku nak bawa engkau. Ha? Berani? Tak berani aku baliklah. Bye, jumpa lagi ya. Jumpa lagi ya. InsyaAllah. Kabar saja je guys. Belanja dia Willy.
Dia sibuk nak naik kan. Kita belanja dia Willy tengok dia berani tak berani. Tengok dia. Bapak punya sini ada ulat. Ha? Sini ada ulat. Ada ulat. Ulat apa? Warna hijau. Ish, ulat bulu. Tahu warna hijau kecil. Hai. Sini boleh lalu tak? Boleh. Jom kita tengok dia mancing kat sini. Tengok ada apa. Hai, awak buat apa ni? Awak mancing ke? Cik dah tahu dia mancing, tanya lagi. Macam mana ni banyak sampah? Ada ke ikan? Ikan apa yang ada ni? Ada ikan lagu. Banyak sampah aje. Ikan apa yang ada? Saja. Hah? Ini ikan sampah. Jangan. Uish, tiba-tiba sampai dia. Jom. Dari mana tu? Jom. Boleh naik ke? Boleh kot. Okay, guys, budak tadi tu, dia sibuk nak naik. Tapi sekali abang pacak, dia tak jadi, dia suruh kawan dia naik. Kawan dia tak nak naik, dia marah. Kelakar betul lah. Kawan dia tak nak naik, dia marah pula. Padahal dia berdiri nak naik tadi. Dia ada kat sini kan, dia macam kampung Upin Ipin. Kampung Upin Ipin lu. Yelah sebab kampung kita, curam guys. Tak nak naik tu. Sebab kat kampung kan banyak main tu je. Ada yang main basikal, main apa? Ada yang mancing eh? Ada main ayam ke ayam aja. Yang kat sini ada main basikal, ada main bola takraw. Rumah dia best. Rumah dia tinggi. Oh, tengok ni guys. Dia tahu rumah kat sini. Perkampungan apa? Upin Ipin. Yes. Dia main getah-getah lagi, mancing lagi. Korang semua ada pernah tengok YouTube tak? Ha? Ada? Pernah tengok Cemboy Gaban? Tak pernah? Tak pernah? Cemboy Gaban? Ada yang pernah, ada yang tak pernah. Ini dalam semak buat apa tu? Kencing? Buat apa tu? Ha? Dia buat apa tu? Nanti tengok YouTube tau. Cemboy Gaban. Nanti saya masukkan muka awak semua dalam tu. Tahu? Betul dah tengok, nanti subscribe Bye. Dalam semak tu buat apa? Mancing? Mancing dalam semak. Orang asli ni ada yang kenal, ada yang tak kenal lah. Ni budak-budak ni kita tak kenal lah. Yang agak dewasa, agak ketua sikit, ada kenal lah Gaban. Nah, macam mana kenal? Tengok ni. Kita ada padang sendiri, tengok ni. Dia buat padang sendiri. Kita punya padang guna padang yang besi. Tak nak. Ya, tak nak. Ada robot ni, robot. Ni bukan robot. Robot ni. Bukan. Ni robot apa? Robot. Bukan. Dulu Papa tak belajar. masa Papa kecil dulu Papa panggil robot tu. Apalah. So kat depan ni ada orang asli. Tak tahu buat apa. So tadi tu dia punya condition jalan tak cantik. Dia agak melengkung, ada pasir sikit. Jadi kita nak tunjuk skill yang agak ekstrim tak dapat lah. Cuba kat luar ni tadi kita boleh wheel laju sikit, boleh tegak sikit, boleh ram sikit kan. Barulah saya. Tapi tak apa, tu salam perkenalan Gaban dengan orang asli. Gaban dah agak lah. Kalau dia tengok Willy, dia mesti takut nak naik. Aduh, mula-mula beria je. Bang, saya mau naik. Saya mau cuba. Okay guys, bawah ni highway Highway Utara Selatan. Okay, kita loop. Nampak tak? Tu, tak nampak pula. Highway Utara Selatan. Elak-elak ada polis je, man. Ada polis kena tangkap kita ni, man. Okay, kita dah sampai apa? Rawang. Ini kira macam pembangunan baru jugalah. Kedai ni baru. Tu dah buat apa, Papa? Mana? Itu kilang besi. Ha? Kilang besi? Kilang besi. Kilang. Okey. So, perumahan ataupun kedai-kedai ni baru dibangunkan. Jadi agak meriah juga. Apa ada lesen tu? Lesen ada, tapi rotek motor tak ada. Jom kita minum kat sini nak. Pergilah mereka nak. Kita santai-santai kawan. Alah. Wait. Tengok guys, kelebihan motor Avita. Kita boleh panjat-panjat je divider macam tu kan. Kita boleh panjat-panjat je divider. Kita boleh panjat-panjat je divider macam tu guys. Okay man, bak sini GoPro. Man turun dulu. Okay guys, kita lepak dulu, kena rojak dulu. Kita makan rojak dulu dengan Mel. Handphone penting. Duduk tak ada handphone, pahal. Okay, kita tak buat duit. Harap-harap boleh QR. Sini. Oh, cantik tempatnya, duduk. Mel, ada mana? Cuba sini.
bagi Nescafe Ice satu. Namanya siapa? Nak kat apa? Tak nak. Tak nak? Pusing sini. Bagi saya Nescafe Ice satu. Rojak mi satu. Makan? Men? Tak nak. Minumlah. Roti canai ke, tosai ke? Minum atau nak? Minum nak sikit. Share. Nescafe Ice bakul lah. Tak nak share. Ha? Tak nak share. Tak nak share? Tak nak. Mungkin tak ada satu. Tak nak. Okey, itu saja. Rojak biasa. Rojak mi lah. Banyak dia tak ada. Ha? Banyak dia tak ada. Banyak. Boleh lah. Rojak mi. Okay guys, kita santai-santai kat kedai mamak ni. Kita kena rojak mi, kita try punya rojak. Padu tak padu. Okey. Man, jauh kita punya perjalanan daripada gurau-gurau dekat apa? Gurau-gurau dekat rumah, Kampung. jalan-jalan, naik sekolah, tiba-tiba sampai kedai mamak kayak beruntung. Aduh, ini namanya kedai Salsabila. Oh, Salsabil. Mana ada Salsabila? Okey, kita tunggu kita punya rojak mi sampai. Nanti kita review sikit padu tak padu. Lepas tu kita baliklah. Man, Ahmad tanya sikit. Apa? Apa pengalaman Mel dapat masuk kampung orang asli? Seronok tak? Nak. Ha? Apa yang menyebabkan Mel seronok? Dekat sikit atau terdengar bising kat sini? Sebab dia mahal. Oh. Ha? Sebab dia macam kampung Upin Ipin. Macam kampung Upin Ipin. Ha. Nanti Sebab dekat kampung Nanti- kita, dia tak ada tu pun apa. Tak ada pun yang main macam tu. Kan main phone je banyak. kalau dekat tu ada mancing, ada tanah, ada orang Kat kata. kampung bawah tanah. Tapi kat situ tanah dia macam selalu digunakan. Kalau kat kampung kita mana orang gunakan? Kira tanah dia macam tak ada orang bijak-bijak. Kan? Kat situ macam ada court badminton, takraw kan, tapi atas tanah. Kita atas simen dah. Faham? Tak. Lagi apa yang Mel suka dekat kampung asli tadi? Macam kampung Upin Ipin. Kampung Upin Ipin. Dah nak. Mel kata kampung asli tadi macam kampung Upin Ipin. Apa maksud dia tak tahulah. Tapi kalau kita datang awal sikit, mungkin dia ada main ayam ke, main tenteng ke, main baling tin ke, baling slipper ke. Ada Mungkin. kampung Ipin kan? Kan? So, nanti kita bawa Mel. So nanti kita bawa Cik dengan Kak Yasmin, kampung asli. Kita main dengan kita bergurau dengan orang sekali lah. Main apa? Macam orang tadi. Tapi kebanyakannya kalau Mel pasang tadi kan tak banyak pakai slipper. Kan? Canggih. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ada limau? Dia biar betul. Ada biji limau ke dalam ni. Ini Apa tu? Nescafe Ice. Ini mesin. Awak cakap lah. Ada limau. Biji limau. Tapi tak ada rasa limau. Man, kita makan lah. Okey, kita punya rojak mi dah sampai. Jom kita try makan. Nampak macam best ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dia bagi tinggal tak main juga. Share. Share lah. Guys, jom kita makan. Oh, tadi kata tak nak makan. Sekali dah makan sikit, tak cukup. Dia Kalau agak dia pedas. panas-panas dia tak sedap sangat. Tapi kalau dia dah sejuk dia sedap. So guys, dia punya rojak agak pedas sikit. Tapi okey lah man. Topping dia banyak. Boleh makan lah man. Dia Rojak, rojak. Ting 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 ting. Namanya kuih. Ya, tu semua kuih. Ni telur kuih, ni kuih. Mas Kuih Man tak semua tahu. ni kuih. Abang Man sebut je kuih. Semua bapa hentam satu nama, kuih je. Senang je bawah. Semua kuih. Ni telur panggil kuih. Kuih. Ini apa ayam panggil kuih. Ni ayam lagi panggil kuih. Ni kulit panggil kuih. Yang ianya bapa tak tahu apa. Rumah dia tak tahu. Pantam lah kan? Timun panggil kuih. Kuih. Okay guys, alhamdulillah kita dah selesai makan rojak mi, minum dan Man tadi mula-mula kata tak makan, tapi bila bapa suruh rasa, tengok banyak pula dia makan. Man, macam mana tiba-tiba nak rasa nak makan pula? Sebab dia manis. Manis. Waktu panas dia macam pedas sangat. Ayam goreng. Dia apa? Waktu dia sejuk sikit suam-suam macam tu dia manis. Sedap pula. Ayam goreng dah sedap ni. Dia punya ayam goreng, dia punya kulit semua sedap. Tapi dia punya kuih semua tak sedap.
Mula-mula tak nak minum. Tapi ujung-ujung nak minta air pula. Okey alhamdulillah, rojak dia okey, sedap juga. Mula-mula pedas sikit lah. Okey, jom balik. Jom kita teruskan kita punya merempit. Naik motocross Aveta BTM LX. Let's go. Mel jurugrafer. Jurugraf. Yes. Jurugrafer. Man, Mana ada jurugrafer man? Eh, Videografer ataupun fotografer? ha. Jurugrafer tak ada. Mel artis kot. Pandai pose-pose. Nenek. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah jom. Kita balik. Amin ya rabbal alamin. Mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Oh, tertinggal. Okay guys. Rakam. Tengok bonggol ni. Ha, kita boleh redam. Wet. Itu papa punya kesan raya tadi. Lembut je men. Ada anjing putih. Anjing pun kita kena review. So, kita nak balik dah. Cantik guys kat sini. Dia estetik tapi seram-seram sikit. Ha, kita makan tadi kat Salsabil. Dan Sabella. Kat Sabila tu anak buah. Jadi kita kena buat U-turn kat sini. Macam motor alang tu. Tengok tak? So nama tempat ni Prima Beruntung. Nama tempat ni saya bilang. Kampung orang asli tadi perkampungan orang asli Bukit Mancong kalau tak silap lah. So dah tak ada apa rasanya kita punya aktiviti. Perut dah kenyang. Dah melawat kampung Ipin mak kata Mel. Papa. Ni highway. Oh, highway utara selatan guys. Papa, esok Mel nak pergi kampung orang asli yang kedua. Lepas tu Mel nak tengok pokok-pokok hijau. Besok bawa gula-gula bagi orang asli. Okey. Pergi kedai RM2. Ada RM2? Yes. Buat apa? Beli gula-gula. Aduh. Macam-macam pula nak kena shopping kedai RM2 pula nak bagi gula-gula kat orang asli. Memanglah takkan tiba-tiba turun dari langit. So, besok Mel ajak pergi kampung orang asli yang Papa bawa mama dia tu Yes. Bukan kampung asli sini. Yes. Okay, nanti tengok keadaan lah. Pegang. Jadi, okey sini. Pegang. Okey, Papa. Nanti Mel pula nak bagi. Okay. Besok kita punya aktiviti nak bagi gula-gula kat kampung orang asli Sungai Kelubi nama tempat tu. Kelubi? Sungai Kelubi. Papa, Mel nak buat akaun YouTube juga. Cakap dengan guys, boleh tak guys cakap? Guys, Mel nak buat akaun YouTube juga. Kalau, jap. Korang support guys. Kalau boleh, korang support Mel. Lepas tu nanti Mel buat video hari-hari. Tapi Mel bawa umur. Nanti dia made for kid. Alamak. Dia made for kid tu untuk budak-budak. Kalau untuk budak-budak, dia tak boleh komen. Alamak. Nanti guys tak boleh komen. Just comment dekat video Papa. Ada. Apa? Ni tu dong. Dia libas muka. So guys, kita belanja sikit. Suasana op. Ada. Wah, ada estetik seram-seram sikit lah cikgu. Cikgu guys. Yalah. Apa cikgu? Wah, tengok ni alam hijau. Keindahan alam. Alam hijau. Ni orang berhenti-berhenti depan ni untuk apa ni? Oh, ada sungai bawah ni best ah. Mana? Ni orang berhenti kat sini buat apa? Nak ambil gambar. Ni, tengok highway. Tengok. Mana sungai? Tak nak sungai. Bawah tu sungai. Kenapa dia pegang. tu? Papa, nanti kan Mel boleh buat YouTube je tapi tak boleh komen kan? Nanti Mel buat video, Mel post dekat akaun Mel, lepas tu Papa pun post dekat akaun Papa. Lepas tu nanti guys boleh komen kat situ. Okey tak guys? Okey tak guys? Kalau okey, cakap okey. Mel punya perancangan nama channel Mel apa? Apa tadi? Melati. Bukan. Meliti Gabay. Meliti. Meliti Gabay. Meliti. Yes. Ejaan dia M-E-L-Y-T-Y. Lepas tu Y tu panjang. Meliti. Apa pula M-E-L-E-M-Y? M-E-L-E ya. Meliti. Apa Meliti? Mana boleh? So guys, untuk pengetahuan korang juga. Kreatif dan cantik-cantik sikit namanya. Yalah. So depan ni boleh tembus yang jalan mama dengan papa naik motor kereta Riau. Jom. Tak boleh hari ni. Kenapa? Ni ikut jalan je. Tu jalan ni.
nampak ada kayu Dia situ. boleh pergi ke kampung, bukan ke kampung pula, pergi ke bandar Sungai Buaya. Nanti kita cari jalan tu. Jom Kang. Awak nak bawa motor ni. Okey. Ni macam jalan lain. Siapa ke ni jalan Ni ni? jalan lain. Tadi kita lewat sana. Okey. So kat sini dia punya pemandangan cantik Guys, macam ni kalau malam ni mesti seram. Tapi kalau pagi-pagi macam petang-petang macam ni, sejuk je udara dia. Ni kalau pagi sini banyak embun ni, banyak pokok. Ambung? Ambung tu apa? Ambon. Ambon tu apa? Ambon pagi. Nona Ambon cicas. Bukan. Ambon pagi. Nona Ambon statue. Kita masuk off-road. Takut. Sekejap je guys Masuk sini sekejap je sampai kampung Sungai Buaya. Alah. Dia nak pergi sini lagi. Buat apa? Bagi budak-budak asli. Itu kat sini. Asli orang. Kata nak bagi orang asli kat sana. Tapi sini tak bagi pun. Kat sini pun boleh juga bagi tu kalau nak. Bagi dua-dua je lah. Kesian lah dua-dua. So rantai kita tak berminyak kering. Jadi bising sikit. Apa nak racing sikit kan? Okey. Slow tak best lah. Tiba-tiba kena duri. Racing sikit guys. Apa ni? Wait. Aduh. Mak jatuh ke? Tak. Ha? Kau jangan. Okey tak? Okey. Kau rakam apa tu? Tak tahu. Racing sikit. Tiba-tiba Bapa waktu nak tunduk, dia punya gigi yang taring tu kena Bapa punya badan. Tercocok. Bak tu. Kenapa? Kita taruh kat sini. Nah. Rakam ni dulu. Okay guys, kita taruh sini kamera ni. Baru senang. Taruh. Baru Mel tak ada Tak pegang sama kamera. sangat. Kenapa tiba-tiba ada jalan ni pula? Apa tiba-tiba pula dah lama dah jalan ni? Bukan. Email je baru Bukan. tahu. Yang ni kan yang tadi. Tapi kenapa tiba-tiba ada jalan daripada Sungai Buaya ke sini? Taklah lama dah. Ya tahu. Kenapa tiba-tiba buat jalan ni? Tiba-tiba buat. Mana ada tiba-tiba buat? Habis? Kenapa buat? Orang nak lalu sana lalu sini. Alright, let's go. Lecak. Nanti kasut main kotor. Mana ada? Ada special kot. Ada main racing. Amel untouchable. Ni kalau ada orang kat depan ni main kita langgar dia ni. Sakit. Aduh, dia kena di badan pokok. Aduh. Racing sikit kan. Ya. Ingat ada lecak. Pokok. Elok. Bapa tiba-tiba ada jumpa dahan yang Aduh. Sakit dah. Hati-hati. Tunduk. Kepala sangkut. Mana tu? Mana pedal ni? Diri sikit. Ya. Tak berdiri sakit ah. Wow. Ya. Takut. Kaki sakit. Bapak kau ni main pelumba. Tahu tak? Tahu. Bekas pelumba. Jadi racing sikit lah. Tudung. Aduh. Jangan. Aduh. Hello lah sikit. Aduh cepat sampai. Nampak dah sampai dah. Aduh. Amel nak tengok alam. Ini kampung apa ni? Alam tengok alam juga. Racing man. Alhamdulillah. Sampai main penat. Kau sini. Kau ni. Ada orang depan tu ke? Okey guys, alhamdulillah kita dah selamat sampai di rumah. Setelah kita berlumba tadi kat dalam hutan. Macam mana lumba tadi? Best. Seronok tak? Seronok. Takut tak? Tak. Tak takut?
Lepas tu keluar daripada hutan tu, ikut jalan raya tadi gambar ada Willy sikit. Mel, Willy tadi seronok tak? Ke takut? Sikit. Takut sikit? Takut cicir? Gambar bawa Mel Willy. So, rasanya sampai sini saja kita punya konten perkongsian yang tak sengaja. Mel mula-mulanya balik sekolah petang tadi, dia ajak Gaban jalan-jalan. Lepas tu Gaban fikir-fikir kan, alang-alang jalan-jalan, masuklah hutan kejap kan. Dah masuk hutan, pergi Kampung Asli pula. Kampung Asli, pergi Mamak pula. Dah panjang ceritanya. Jadi, alhamdulillah, terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum. Bye-bye. Titak tata titik Tak titik tu. Mel pergi dulu. Ha. Jangan lupa subscribe. Meliti. Ni. Meliti Gaban. Bye. Alhamdulillah. Bye.